Okay, sebelum tu kau kena check fuse ni, fuse water pump ni. Dia dekat bawah drawer. Dalam tu warna hijau 30. Korang check, mana tahu ada yang putus, barulah korang buka water pump tu. Korang nak check water pump VMW N52 ataupun E60. Mudah guys. Mula kau buka water pump ni dalam kat kereta tu. Tak nak buka pun boleh, tapi senang buka lah. Okay, yang first nombor 1 ni the live guys. Yang nombor last ni earth. Nombor 2 tu Swiss. Nombor 1 live, nombor 2 Swiss, nombor 3 earth. Okay, macam mana aku tahu? Senang aja guys. Mari kita check. Aku check yang last kali nombor, daripada sini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 4 guys Aku guna multimeter, tunjuk kepada continuity. Nampak guys, dia terbumi. Tapi water pump ni dah short, sebab live dia pun terbumi juga. Oh, tadi ada, sekarang dah tak ada. Tapi dia ada bacaan guys. So bila ada bacaan, sebenarnya dia short. Sepatutnya dia tak boleh, tidak boleh kontak kepada bumi ni. So ni memang bumi last kali. Yang ujung last kali ni memang bumi. Nampak ya, aku check continuity je. Tadi aku dah test dah, aku bagi wire, memang dia tak hidup. Yang ni memang ada bacaan. Bila ada bacaan ni sepatutnya tak boleh guys. Yang ni pun ada bacaan. Yang ni pun ada bacaan. Sepatutnya positif dengan negatif ni tak boleh connect. Tapi ni memang bumi lah. Lagi satu, bila aku pusingkan dengan guna tangan ni, berat guys. Berat. Macam dia nak pusing propeller ni, berat. Okay guys, itu sahaja. So dia keluar lambang oren, water pump. Sebaiknya water pump ni tukar sekali dengan thermostat dia, one set. Sebab memang bendanya macam itulah. Sekali tukar, nanti sekejap buat ni, jadi tu pula. Tak lama kemudian tu pula. So bila sekali dia senang. So ni tadi aku ada mention, kalau kau nak tengok kat soket pun boleh. So kedudukan plug in dia macam ni. So nampak lah, yang ujung sekali ni bumi lah. Ni kontak pada earth. Ni wire live yang tebal ni. Yang nombor second ni, nombor 1 live, nombor 2 Swiss lah. Dan daripada sini pun kau boleh detect lah mana satu live, mana satu bumi. Okay.